cakap pasal isu skandal Azam Baki, saya kena siasat. Azam Baki tak kena siasat. Bila saya bercerita tentang isu-isu salah laku yang berlaku dalam kerajaan, saya kena siasat. Saya akan masuk ke dalam sementara untuk membuat laporan polis berkenaan dengan siapan daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia semalam. Kalau untuk pengetahuan semua, pada hari Isnin lepas saya telah pun dipanggil untuk disiasat dan dirakam keterangan saya disebabkan oleh satu kandungan video yang dimuat naik berkenaan dengan skandal Azam Baki. Dan sebaik saja selesai siasatan, kerjasama diberikan dengan baik dan sebagainya, semalam pagi pada pukul sekitar 9 pagi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah mengeluarkan siapan posting dengan menunjukkan kenyataan media berkenaan hati-hati dengan kandungan-kandungan palsu berkenaan dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Dan di muka surat yang kedua itu ada gambar saya dan juga gambar peguam saya, Puan Aini Hazikah. Dan walaupun muka kami dikaburkan, kami merasakan bahawa ini satu tindakan yang akan memberi prejudis yang negatif kepada saya dan juga kepada peguam saya, Puan Aini Hazikah, dalam usaha kita untuk menegakkan hak kebebasan bersuara dan bercakap tentang isu skandal Azam Baki. Kami pula yang dikenakan prejudis negatif daripada kenyataan rasmi agensi kerajaan. Secara ringkas lah, saya akan brief sedikit apa yang hari ini. Pada hari ini, kami hadir bersama-sama dengan anak buah kami, Lumandung, ke pejabat polis untuk membuat satu laporan polis berkaitan dengan tindakan SKMM, di mana kami rasa tindakan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia agak tidak wajar dan memperjudiskan. Buat rekod semua, anak buah kami telah hadir pada 20 bulan April 2026 ke pejabat SKMM untuk memberikan kerjasama yang baik terhadap siasatan mereka. Namun semasa siasatan dilakukan, mereka telah mengambil gambar anak buah kami tanpa meminta sebarang persetujuan lisan ataupun bertulis. Jadi hari ini kami membuat laporan polis untuk membawa perhatian masyarakat bahawa semasa mereka memuat urut, mereka mengupload gambar tersebut ke social media SNM, serta kenyataan media mereka memberikan persepsi yang negatif pada anak buah kami, kerana bukan sahaja muka anak buah kami bersama peguam mereka dikabulkan, itu memberikan impak di mana mereka melihat anak buah kami sebagai seorang suspek. Padahal anak buah kami hadir memberikan kerjasama yang sepenuhnya. Jadi kami hari ini membuat laporan untuk memastikan pihak-pihak yang terlibat disiasat secara telus dan betul-betul oleh semua pihak yang terlibat, kerana anak buah kami memberikan kerjasama 100% dan beliau bukan seorang suspek. Jadi persepsi negatif masyarakat terhadap beliau tidak boleh diambil secara ringan kerana ianya menjatuhkan reputasi anak buah kami. Saudari Syeda Razak dan juga rakan-rakan peguam yang banyak membantu. Daripada hari pertama saya dipanggil ke Suruhanjaya Komunikasi Multimedia untuk disiasat atas kandungan berkaitan dengan isu Azam Baki, saya bertuah kerana saya ditemani oleh isteri saya, Amira, dan juga rakan-rakan peguam lain yang membantu. Tak banyak yang saya boleh kata. Mungkin hari ini saya telah buat laporan polis kerana kandungan kenyataan media yang dikeluarkan oleh SKMM semalam merupakan satu bentuk prejudis negatif kepada saya dan juga peguam saya, Aini Hazikah. Muka kami dikaburkan seolah-olah kami ini penjenayah. Kami ini hanyalah rakyat Malaysia. Saya hanya rakyat Malaysia yang beri kerjasama kepada agensi kerajaan untuk menyiasat. Walaupun siasatan ini membazir masa, siasatan ini membazir duit rakyat, siasatan ini membazir dana daripada kerajaan, kami beri kerjasama. Dan akibat daripada kami beri kerjasama ini, muka saya dan juga peguam saya, Aini Hazikah, dipaparkan seolah-olah kami ini penjenayah. Dikaburkan muka dan sebagainya. Saya nak ucap terima kasih kepada IPD Dawangi kerana mengambil laporan polis ini dan kita akan sambung ke urusan-urusan berikutnya. Saya nak ucap terima kasih kepada Lance Corporal Tuan Ashraf yang baru naik pangkat, yang mengambil urusan report saya. Ada beberapa mesej yang saya nak bagi. Pertamanya, saya dan juga rakan-rakan media berpanas tengah hari ini adalah kerana kerajaan Madani enggan untuk terus memansuhkan
akta-akta zalim yang mereka dahulu janji sewaktu jadi pembangkang. Akta-akta seperti akta hasutan, akta komunikasi dan multimedia Malaysia, akta media cetak dan penerbitan terus menjadi akta-akta yang menekan suara rakyat Malaysia daripada terus menjadi bijak, daripada terus menjadi faham dengan skandal-skandal salah laku dan ketulusan yang berlaku sehingga hari ini. Saya bertuah macam saya sebut tadi, saya ada rakan-rakan peguam, tapi masih ramai rakyat Malaysia yang ditekan, takut untuk bersuara, dipanggil untuk disiasat dan direman. Dan saya ingin mewakili suara mereka yang ditahan dan direman. Kerana kalau kita tidak bersuara hari ini, kalau saya tak buat laporan polis hari ini, Suruhanjaya Komunikasi akan terus panggil orang, siasat orang, keluar kenyataan media yang akhirnya memberi prejudis negatif kepada semua orang. Saya bekerja sendiri. Saya boleh terima semua ni. Ramai orang dekat luar sana mungkin akan hilang kerja. Mungkin akan dapat persepsi buruk dan negatif daripada ahli keluarga, isteri dan juga anak-anak, daripada cikgu kepada anak mereka, daripada pemandu-pemandu yang dekat luar sana, daripada abang-abang gerai yang jual makanan dekat mereka. Ini adalah berkaitan dengan imej kita sebagai rakyat Malaysia. Kalau betul nak siasat kami, siasat. Tak perlu nak buruk-burukkan muka kami, tak perlu nak bagi persepsi buruk, persepsi negatif terhadap kami semua. Saya pernah disiasat oleh SPRM. Saya pernah disiasat oleh PDRM. Saya juga baru pernah disiasat oleh SKMM. Berkaitan dengan isu salah laku, isu ketulusan, isu kita suarakan hal-hal yang penting untuk negara ini. Dan saya boleh kata, tidak ada satu pun siasatan yang dibuat terhadap saya dan juga rakan-rakan aktivis, rakan-rakan parti-parti politik ini yang tidak membazir masa. Semuanya bazir masa. Bila saya bercakap pasal isu skandal Azam Baki, saya kena siasat. Azam Baki tak kena siasat. Bila saya bercerita tentang isu-isu salah laku yang berlaku dalam kerajaan, saya kena siasat. Ini benda yang membazir masa. Ini membazir masa. Hari ini pun rakan-rakan boleh duduk dekat pejabat, boleh buat kerja, kena datang sini melaporkan hal ini. Sedangkan ini adalah pembaziran yang nyata daripada kerajaan kita pada hari ini. Sedikit saja lagi. Saya nak bagi mesej kepada pemimpin-pemimpin muda Pakatan Harapan. Saya dah bagi pada hari Isnin lepas, selepas siasatan SKMM. Saya nak bagi lagi sekarang. Sejak aktivis-aktivis negara kita direman kerana bersuara dalam isu Azam Baki. Sejak ada rakyat Malaysia yang ditahan di bawah akta hasutan. Sejak saya dipanggil untuk siasatan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, tidak ada satu pun ahli-ahli parlimen Pakatan Harapan yang bersuara bersama dengan rakyat Malaysia. Mana kamu semua? Dulu kamu dekat jalan raya bersama dengan kami semua. Sekarang bila kamu dah dapat rasa kuasa, bila kamu dah rasa selesa duduk dekat kerusi Dewan Rakyat, bila kamu dah dapat macam-macam jawatan dalam GLC, dalam agensi-agensi kerajaan, kamu jadi diam. Kamu jadi tak berapa cerdik. Mana pergi Syahrizan Johan yang dulu menjadi aktivis hak asasi manusia? Mana pergi Yang Shefura yang pernah berkongsi sama pentas dengan Azam Baki? Adam Adli, Kamil Munim. Kamu semua sepatutnya menjadi suara untuk kami semua, suara-suara yang progresif. Sekarang kamu jadi lidah suara kerajaan politik lama. Pemimpin amanah macam saya sebut sebelum ni, saya masih gagal untuk tahu siapa pemimpin muda mereka. Tapi tolonglah suarakan hal-hal penting ini. Jangan tunggu sampai kamu jadi pembangkang, baru kamu nak kembali keluar jadi mood reformis. Masa tu dah terlambat, kamu dah jadi pembangkang, kamu dah kena konon buat-buat kerja untuk rakyat Malaysia. Yang terakhir, saya nak bersolidariti bersama mereka yang ditahan dan ditangkap reman. Baru-baru ini bekas Ketua Pengarang Berita TV3, Saudara Khaidir Ahmad yang juga merupakan aktivis alam sekitar juga dipanggil kerana bercerita tentang berita minyak antara Malaysia dan juga kerajaan Filipina. Baru-baru ini juga kita dapat tengok pemberita jurnalis daripada Malaysia Kini juga dipanggil kerana telah mengeluarkan laporan berkaitan dengan agensi buruh yang dinamakan sebagai Turak. Mereka ini dipanggil oleh pihak berkuasa, diminta untuk beri keterangan, ditahan reman,
dirampas telefon bimbit dan sebagainya. Saya mahu bersama-sama dengan mereka. Dan saya nak desak kerajaan Malaysia untuk sekali-sekala turun padang. Jumpa aktivis, jumpa kami parti-parti politik, jumpa muda. Kerana kita konsisten mahu bercerita tentang soal rakyat. Yang terakhir, saya minta maaf, ini terakhir. Dekat SKMM saya ada lapor tentang printer yang rosak. Saya nak minta Fahmi Fazil untuk ganti. Dekat IPD Danwangi, PC nombor 4 kaunter aduan rosak. Saya nak minta Menteri Dalam Negeri untuk tolong bantu penjawat-penjawat awam kita untuk bertugas. Kalau barang-barang penjawat awam pun rosak, kalau pejabat mereka pun tidak disediakan dengan baik, macam mana mereka nak buat kerja untuk bantu rakyat? Jangan tunggu bilik menteri sahaja selesa. Bilik penjawat awam tak ada apa-apa. Printer rosak, komputer rosak. Takkanlah lepas ni kita nak buat fundraising untuk bantu penjawat-penjawat awam kita pula.